Tu apa tu? Kita nak beli Lego. Imi nak main yang tinggi tu? Nak lah. Jom, ibu nak bawa Imi main yang tinggi tu. Okay, kita zoom kat dalam tu kan. Detail-detail tu semua Lego tau. Duduk. Diam. Wow. Nak main. Okay, jom, let's go. Kita nak pergi mana, Ibu? Rahsia. Oh yes. Tu apa tu? Legoland. Kita nak pergi Legoland. Kita nak pergi Legoland. Sayang, Ibu. Sekarang kita dah sampai dekat Legoland. Dia ada banyak entrance tau. So ini salah satu entrance dia daripada ni Mall of Medini. So kalau korang parking sini, korang boleh masuk dekat sini. Tapi kalau korang stay dekat Legoland punya hotel, boleh direct lah daripada sana terus masuk. And dia ada juga another public parking dekat belah sana. Tapi itu jauh sangat korang kena jalan. So better korang parking dekat Mall of Medini. Ada satu public parking juga. So korang akan tembus kat Burger King dan terus sampai sini. Let's go. So dekat sini akan ada satu guide lah. Satu guide yang akan check korang punya barang. So itu tempat tiket. If korang tak ada tiket, boleh direct beli sini. Tapi better beli online lah. Macam kita orang ada annual pass. So anytime kita orang boleh masuk. Let's go. So ini ada check. Kena beratur lah dekat sini untuk masuk. Dia nak check. Imi nak main yang tinggi tu? Nak lah. Jom, ibu nak bawa Imi main yang tinggi tu. Jom. Dia buat macam one city with all the people, tapi semua from Lego. Best kan? Wow, so detail. Okay, kita zoom kat dalam tu kan. Detail tu semua Lego tau. Amazing. Wow, even the wording pun semua Lego. Tengok ni kapal yang dekat dalam sungai, soto sungai ni pun Lego tau. Tengok masjid. Ini masjid macam masjid Putrajaya. Tak semua Lego. I still impressed dengan dia punya setup stadium JDT. Gila. Rasa macam dekat dalam stadium betul-betul.
Bukan dekat Malaysia je, international pun some tourist place dia ada buat Lego punya. Itu Singapore. Ini Taj Mahal. Ini I tak sure apa benda. Ni salah satu playground yang ada dekat dalam Legoland. Dia bukan ride lah, dia playground je kalau macam budak-budak saja nak main. Ni salah satu. Tengok adiknya takut, abangnya tolong. Lalu tengah tu. Hebatnya Ara. Yes, good girl, good boy. Ara. Good. Jangan kacau anak saya. Okay dah. Okay. Ni salah satu entrance ride yang ada. Dan dekat depan ni pun banyak macam gazebo-gazebo yang kita boleh duduk, rehat, makan-makan. Ni ada kedai souvenir, salah satu kedai souvenir. Jom. Nanti dia dah gerak macam mana? Duduk. Diam. Dia dah naik tinggi. Boleh nampak semua. Itu Legoland sana. Wow, bestnya. Ara. Tak takut? Woo! Tengok dekat sini dia punya playground besar sangat dan banyak type. So macam parents boleh je lah. Ya sayang. Okay. Ini dekat dalam rumah. No, ibu nak anak ibu. Diorang ni kan dekat rumah main berdua, pergi mana kat sekolah main berdua, pergi taman pun main berdua. Kan? Abang jaga adik kan? Baguslah abang. Kat mana-mana pun ingat adik kan? So mana parents yang macam dah penat ke nak rehat sekejap, bolehlah datang duduk sini
while anak-anak boleh enjoy main playground. So sebab tu banyak je kursi, so boleh je duduk-duduk. Okay, ni every timing ni ada dia punya show time. So kita nak pergi show time satu suku tu. Hodi, yay, let's go, jom. So ni kawasan dalam dia punya cinema. Pukul 1 suku nanti dia start. Sejuk dalam ni, so best lah kalau korang macam nak take 5 daripada ride-ride tu kan. So boleh masuk sini tengok. Imi Asha, best tak tadi Imi tengok wayang? Wayang tu macam mana? Dia basah-basah kan? Jom kita pergi sana pula. Kita nak try tengok tempat makan ada apa. Let's go. Okay, ini another playground yang budak-budak boleh simply main. Someone is looking at the maps. Seems like he knows. Mana Imi pergi? Oh, Imi pergi situ. Wow. Okay, jom, let's go. Kita cari lain. Sekarang dorang dekat driving school. Dorang belajar bawa kereta. Best tak bawa kereta? Best. Ara bawa kah? Best tak? Dia terlanggar-langgar. Adik terlanggar-langgar tapi adik pandai bawa kan? Ibu Imi terlanggar. Imi tak langgar. Imi hebat. Alright, that's it for our Legoland Theme Park Adventure. Next, kita akan pergi Legoland Waterpark pula. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe and stay tuned. Bye. Ya, volunteer nak tangkap gambar dekat kereta. Imi, peace. Stop.